Siapa yang bagi makan orang buka puasa, kana lahu mislu ajri shaim. Dia dapat seperti pahala satu orang berbuka puasa. Pahala berpuasa tadi saya cerita kat tuan-tuan, Allah Ta'ala rahsia sebab dia terlalu besar. Siapa bagi jamu makan satu orang buka puasa, dia dapat pahala macam satu orang tu puasa. Bukan ambil pahala kawan tu, tak. Dia dapat pahala lain pula. Macam inilah, siapa puasa ikhlas, Allah Ta'ala bagi 10 juta ringgit. Contoh, 10 juta ringgit. Duit yang akan kita tengok di padang mahsyar dengan mata kasar kita. Nama dia pahala. Mata wang tu nama dia pahala. Siapa bagi makan buka puasa satu orang, Allah Ta'ala bagi 10 juta dekat dia. Tanpa dikurang sesin pun. Ni Nabi sebut, bukan saya. Min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Tak dikurang sesin pun daripada pahalanya. Sahabat-sahabat hak miskin tanya, ya Rasulullah. Ni hak miskin. Ya Rasulullah, kami susah. Ya Rasulullah, kami buka puasa ayak dengan buah kurma. Kalau kami kongsikan kurma tu dengan orang lain, apakah yang tu pun boleh, wahai pesuruh Allah? Nabi kata, ya, walau syurbata ma, walaupun seteguk air yang kamu bagi seorang buka puasa.